dia lelah, dia pergi ronda-ronda, orang tak layan kan. Pasal aku pun macam ya saya nak beli makcik. Terima kasih makcik, susah-susah je datang sampai sini kan. Lepas tu makcik pun happy lah dia nak beli kan. Aku cakap dengan dia, makcik bagi saya 5 karipap. Makcik tu pun pack kat dalam bakul bakul raga dia tu bakul bentuk rotan lah, design rotan kan. Lepas tu bila aku tengok dekat dalam bakul dia tu, karipap tak ada, tapi ada batu nisan. Ada batu nisan. Batu nisan tu kecil-kecil. Dia kumpul, lepas tu dia bagi aku. Nah. Lepas tu bila aku tanya harga berapa, dia kata harga RM1 je. Ya Allah, dia bagi aku batu nisan. Time ni memang aku dah rasa tak sedar hati lah kan. Muka dia dalam keadaan senyum, dia bagi aku batu nisan tu, muka dia macam macam seram tau, macam creepy. Lepas tu aku dah macam Astaghfirullahalazim,